Okay guys, so sekarang ni kita nak servis, bukan servis radiator, kita nak rinse coolant tu macam karat. So nanti kita tengok macam mana. Welcome back to my channel, Ifan Nizam. Apa khabar? Harap korang semua berada keadaan sihat. So aku really appreciate kalau korang boleh subscribe channel ni bagi siapa yang first time datang ataupun dah beberapa kali datang tapi tak subscribe lagi. So hari ni aku dekat bengkel berdekatan ke rumah aku. So kita nak buat servis coolant preview aku dan aku akan tunjuk korang. Okay, so jangan lupa subscribe, check it out. Okay, kita nak servis buka air coolant. Tengok, tak nampak colour coolant pun, nampak karat je. So sebab tu hari ni kita nak rinse lah. Okay, kita dah buka rinse tu, keluarkan air coolant tu. Sekarang ni kita cuba drain out the ni. Keluar ke dia rinse tu? Nampak keluar? Tak nampak dia keluar. So kita try to rinse out the existing water. And then kita akan pakai coolant. Nanti saya akan tunjuk korang. Kita dah bubuh coolant baru, kita akan buat bleeding ke? Tengok juga biasanya kadang kita isi mungkin kita buat bleeding kan. Masalah air rinse tu tak nampak macam turun. So mungkin karat tu dah keladak lah. So kita nak buka pada hose bawah tu, buka air tu thermostat tu, rinse sampai sana. Kita ada masalah sikit, thermostat tak boleh nak buka. Thermostat tak boleh buka. Hampir nak buka dah. Dah dapat cahaya dah. Tu dia. That is the pin. Tu dia. Moset ni degil tak mau keluar. Okay, ngam. Okey. Sekarang kita tembak air, dia akan masuk belah reverse lah. Sekarang kita masuk air, dia akan masuk belah reverse keluar sini lah. Kita cuba rinsekan lah. Kita tutup lubang yang sepatutnya dia masuk. Sebelum dia masuk sana, keluar air baru masuk, rinsekan. Okay, finally baru keluar. Baru kita rinse properly. Tak ngam. Kalau tidak kena buka ni, kena servis radiator. Nak buka radiator ni bukan senang, kerja lama 3-4 jam kat kerja dia. Alright. Okay. So masa ni tak rinse lah kan. Kita bagi sepelik biasa ni. Rinse kat sini lah. Coding dalam engine tak. Jadi radiator. Pemain dia tengok. Beza. Main dia. Thermostat tak boleh baca, dia kena masuk air panas. Kalau cat radiator boleh cat boleh tengok lah. Jom lah.
Dia tak main lah. Keras. Dia pressure panas. Okey lah. Pastilah best friend harga sikit. Wife pun suruh surprise Harga servis ni. Proton pun kalau demam. Ini kita pun harga biasa, kita pun harga biasa je. Kita tukar lah. The best, halang dah buka. So ambil lah. So kita malas nak buka-buka lagi. Lepas ni kita jaga air cooler betul-betul. Walaupun kereta ni tak jalan setiap hari. Ni Proton 4 liter. Yang pakai coolant apa dah aku tunjuk korang apa dia. Check it out. Proton ni radiator coolant premix 4 liter. Yang ni tak perlu tambah air dah. Ni concentration dia berapa ni? 100 ke ni? Rasa 100 ni. So yang ni katanya cukup-cukup. So kita check lah. Kita pakai for the best. Kita pakai Proton ni lah. Harga pun okey-okey juga. Apa-apa pertanyaan sila Roger kat bawah. Kita bincang. Gampo ni hose. Kita dah pasang dah masuk atmosfer baru tu. Atmosfer lama ada butir dekat sini lagi. tak masuk balik. Tunggu yang baru bos. Original Proton. Pakai balik. Lepas ni kita dye coolant lah. Dia macam emas dah aku tengok benda ni. Baru kita boleh punya tu. Pengikat terus coolant mana kita nak buat ni? Warna apa? Hijau. Bukan senang nak ada kereta nak maintenance tu. Kereta engine Privé ni ikut pengalaman saya dia memang panas lah. So dia punya cooling system ni kita kena jaga. Make sure okey. Kita next week nak pergi ke utara ni. Kita tengok apa yang patut. Dan kita tengok air cukup jalan. Kenyang dia. Dahaga. Jadi kalau kita nak tambah air biasa kan, kalau lepas kita top up di masa ke semasa, air paip better ke air yang filter kat rumah tu better? Air filter lah sebab dia tak ada karat pun dah filter. Dia tak ada klorin. Dia tak ada klorin. Klorin tu akan makan material nanti. Okay, dengar guys, nak top up pakai siapa yang nak top up pakai air yang tapis, ada water filter kat rumah tu. Siapa yang tak ada water filter boleh contact saya, beli kuku dengan saya. RM58 sebulan. Dah habis? Kita tak jalan enjin tak perlu? Biar dulu. Buang angin kat sini dulu. Sambung. Bleeding macam tu je lah. Ingat zaman tipikal tu ambil botol terbalikkan tu gulung-gulung. Boleh juga. Yang tu kita tak payah buat yang tu lah. Yang ni tadi kita.
enjin. Tengok apa keperluan dia nak jalan, dia perlu lagi top up lagi. So kalau ada lebih nanti saya simpan lah. Dia perlu saya top up je lah. Kalau dah habis ni kan, abang isi air dalam air masak dalam ni kan, atau bagi pada esok. So, bila top up pakai top up ni je lah. Lah habis ni barulah pakai air kan. Okay, kita pakai cap yang baru. Cap lama tu dah buang lah tu kat bawah. Semua set dengan cap lama. Semua set dengan cap lama. Alright, Allah Akbar. Ini dia punya yang main tu untuk masuk air lebihan sini kan. Expansion tank. Tapi expansion tank ni kita tak elok rinse kan ke? Ini air kita Ini ada paru lagi lah. jadi kita rinsekan ni kot. Banyak air karat dalam ni. Kita buat shake kan ni. Kita cuci sekali expansion tank dia, nanti kita top up apa yang lebihan ni kita top up. Alright. Baru dah pasang. So shade kita dah siap je, shade kita ni. Macam warna hijau macam. Yang ni bunyi ni jangan ni Jeep ni, Land Cruiser ni. So sekarang dia dah lebih 5 tahun saya tak servis kat Proton dah. Saya manage sendiri dah. Oh tu dia. Karat dia tengok. Tembak lagi. Jadi kalau ada berus ni terbaik masuk dalam tu. Kalau ada berus panjang tu. Ada nak lah. Ini level sini ya. Ni full ni. Full sini. Tapi kita tambah air separuh lah. Okey. Bos tu kalau kita boleh cuci sikit pun lagi boleh. Baik. Nak ukur main senang sikit. Nak pakai arat kan, tak pakai alir. Tengok dek. Air tak masuk ni kan? Apa tak air saya top up sendiri pun boleh kan ni? Boleh. Saya pakai air filter lah ni. So, sekarang ni tak ada air tambahan lah. Kita pakai air dia fully coolant sekarang ni setakat ni. 6. Closing. Tutup, ikat apa yang patut balik. Dah siap dah semua. Dulu jenis ikat ni kan, sekarang pakai macam ni pakai skru nya. Dulu jenis pakai plier tu, pump yang tu. Dia lagi secure lah. Ada duit ni, upgrade intake band ni. Okay. Hati-hati muka jauh. Top up last. Setiap titisan berharga.
Okey, ngam. Boleh buka bonet belakang. Okey. Settle. Video kali ni untuk pengetahuan korang, aku punya mileage dah 55,000 lebih kurang. Masa nak dekat 30,000, kalau tengok video aku sebelum ni, aku pernah tukar coolant. Aku pernah tukar coolant masa aku punya fan punya fuse tu short. Tu fan tak ada melt, fan tak berfungsi, enjin panas. Dan masa tu tukar satu set fan dan tukar coolant semua. 30,000. Sekarang 55,000 dah jadi macam ni. So aku kereta ni memang tak jalan. Memang tak jalan setiap hari, dia jalan weekend saja. Kadang-kadang pun tak jalan. Jadi mungkin sebab tu dia bila kadang-kadang top up pakai top up air je. So kena jaga yang tu. Itu tips dia kali ni. Dan kita tengok macam mana, dan aku akan kongsi korang dari masa ke semasa. So apa-apa pun, thank you for watching this video. Kali ni untuk tips penjagaan radiator coolant. Okay, dengan apa yang related thermoset dengan cap. Jangan lupa bantu aku, appreciate sangat, subscribe korang support dan subscribe channel ni. And take care. I see you guys in my next video. Assalamualaikum.